Kebanyakan orang terlepas perkara asas ni. Sebelum kita fikir nak buat pelaburan macam saham ke, hartanah ke, kita kena pastikan dulu simpanan 3 bulan gaji tu mesti ada untuk sebagai dana kecemasan. Dana ni sangat-sangat penting sebab dia boleh jadi backup bila kita ni hilang kerja, sakit, kereta rosak ataupun ada kecemasan lain. Duit ni wajib ada, wajib cukup. Masalahnya, bila simpan dalam akaun bank biasa, duit ni cepat je bocor. Mula-mula simpan, lepas tu korek. Kemudian simpan lagi, lepas tu korek lagi. Akhirnya, habis macam tu je. Kadang-kadang kalau simpan setiap tahun pun, tapi masih tak bertambah. Jadi inilah peranan emas sebagai magnet kekayaan. Bila duit ditukar jadi emas, kita secara automatik jadi lebih disiplin. Emas ni sebenarnya susah nak jual disebabkan oleh perkara kecil macam nak tukar langsir ke, nak buat belanja yang tak perlu. Selain tu, emas ni buat kita rasa seronok nak tambah simpanan. Bukan nak kurangkan. Itulah sebabnya emas ni dikatakan magnet kekayaan. Bukan semata-mata kerana harganya yang naik. Tapi dia cepat melekat dan kuat di hati manusia. Sebab tu, kalau anda selalu gagal, kekalkan dana kecemasan dalam bentuk tunai, mulakan dengan simpan emas. Simpan emas sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dan ingat, bila cukup haul dan nisab, jangan lupa bayar zakat. Kerana emas ni memang sifatnya buat manusia sayang nak lepaskan. Okey tuan-puan, siapa yang berminat nak buka akaun emas tanpa komitmen, boleh mula dengan serendah RM100, boleh hubungi saya atau DM saya. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.